Hai, Assalamualaikum. Contoh kan kalau awak dapat tahu yang orang keliling ataupun seseorang yang rapat dengan awak, yang ada hubungan dengan awak ataupun kawan ke sesiapa, awak dengar berita yang dia tak suka awak ataupun dia gosip buruk pasal awak. Kan dekat belakang awak, awak dapat tahu daripada orang terdekat lah macam tu. Sebenarnya jangan sedih. Kan saya faham memang apa tu perit kan, perit, sakit, sebab depan kita orang ni manis, baik, tapi belakang kita dia cakap buruk, tak suka kita kan. Kira macam pura-pura macam tu. Tapi bila kita tanya diri sendiri, apa salah aku? Kita kena confirmkan dengan diri sendiri, muhasabah diri sendiri. Aku ada kacau dia tak? Aku ada ambil hak dia tak? Aku ada sakitkan hati dia ke tak? Kalau dah jaga kata-kata, tak ada kacau hak sesiapa semua, tapi dia masih tak suka, kita tukar cara pemikiran. InsyaAllah dia apa benda pun, benda tu kan, benda yang buruk pun kalau kita pandang dengan cara positif, bersangka baik, insyaAllah kita dapat hikmah dia. Hikmah tu yang penting sebenarnya. Kira macam diorang cakap, selalu dengar ayat ni kan, everything happen for a reason. Betul sebenarnya. Kalau orang cakap everything happen for a reason, lepas tu cakap, tapi aku dah buat yang baik, aku dah buat yang terbaik, aku tak kacau orang pun. Tapi everything happen for a reason. Apa maksud ayat tu? Kalau tengok dari sudut positif, maksudnya bila ada orang tak suka kita, tapi kita dah cuba yang terbaik, kita dah buat yang terbaik semua, kita dah tanya diri sendiri, kita dah confirm niat dah betul semua, tapi masih ada yang tak suka kan, maksudnya orang ni bukan untuk kita dan kita bukan untuk orang ni. Macam tu. Tak semua orang tak suka kita, tak semua orang benci kita. Lagi satu, tak semua orang juga suka kita. So kita ni memang dalam dunia ni untuk bukan untuk semua orang. Sama juga dengan orang tu yang tak suka kita tu, dia mungkin untuk orang tu ataupun mungkin untuk orang ni. Kira macam tu. Lepas tu kita tak boleh nak puaskan hati semua orang. Yang penting sebenarnya niat. Kita dah perbaiki niat, betulkan niat semua, dah buat yang terbaik. Kita cuba buat yang terbaik. Kalau ada juga yang tak suka, tak apa, tu hikmah sebenarnya. Maksudnya kita tak sependapat, tak setuju. Bila niat kita betul, lepas tu kita jadi diri sendiri, kita dah buat yang terbaik, kita jaga kata-kata semua tu, insyaAllah Allah akan hadirkan